Buku surat berapa? 105. Pendahulu amma ba'du. Betul ke? Betul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi karrama bani adama wa astafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Sampai pada muka surat 105 105 amma ba'du. Situ betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, sedang firman-Nya itu adalah sebaik-baik pegangan. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang ingin kepada kehidupan yang sekarang, kami segerakan memberikan kepadanya apa yang kami kehendaki untuk orang-orang yang kami sukai. Sebenarnya bukan kami sukai, kami kehendaki sebenarnya. Apa yang kami nak buat, apa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka Jahannam. Sukai dekat situ maksudnya kehendaki. Ia masuk ke dalamnya dengan keadaan tercela dan terusir. Dan siapa yang ingin hari akhirat lalu ditujukan usahanya ke jurusan itu, sedang ia seorang yang beriman, maka usahanya akan diberi balasan yang baik. Perkataan al-ajilah yang ditafsirkan dengan maksud kehidupan yang sekarang bererti dunia. Jika orang yang menuntuti dunia, apatah lagi jika ia mengejarnya. Yang pertama menuntuti, yang kedua mengejar. Fokuskan dekat perkataan musannif tu. Jika orang yang menuntut dunia, apatah lagi jika ia mengejarnya dengan penuh tenaga dan perhatian, akan tersungkur ke dalam api neraka serta ditimpa cela dan hina. Maka sudah sewajarnya lah bagi orang yang waras fikiran membelakanginya dan memelihara diri daripadanya. Adapun perkataan al-akhirah yang ditafsirkan dengan maksud hari kiamat bererti syurga. Orang yang mencita-citakan masuk syurga tidak cukup hanya dengan berangan-angan sahaja, malah hendaklah disertakan dengan keimanan dan amal soleh, iaitu sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala yang tersebut di atas tadi, yang bermaksud lalu ditujukan usahanya ke jurusan itu. Wa sa'alaha sa'yaha. Baik, kita dah masuk tempoh hari, baru kita nak masuk sini balik. Okey, tempoh hari kita dah masuk pembukaan. Dekat pembukaan tu saya dah sebutkan, dia kata kenapa kita katakan murid dekat atas tu ya. Dia kata kenapa hati para murid tu maksudnya orang yang berkehendak serius menuju jalan Allah. Kemudian kenapa dia kata dorongan dekat atas tu juga. Tempoh hari kita dah sebut dah dorongan kenapa? Sebab memang ada ketukan dalam hati yang membawa orang tu kepada Allah. Dan ketukan tu bukan semua orang dapat. Tempoh hari ni saya dah bawa cerita apa dah, Salman Farsi. Saya dah bawa cerita apa dah, cerita Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali orang alim, tak ada orang lagi alim pada dia pada zaman dia, tetapi dia berguru dengan tukang kasut Syekh Abi Ali Al-Faramadi, Tarekat Naqsybandi, dengan segala suluk yang dibawa tu.
Kemudian tadi dorongan kan, ketukan. Lepas tu membimbingnya. Perkataan membimbingnya, tempoh hari saya dah sebut dah. Membimbingnya itu ialah mursyid. Jadi kat situ juga saya dah bahas dah tempoh hari pada orang yang mengatakan tak payah berguru, dia kata selawat je. Ya, perkara tu tidak terpakai. Sebab maksud selawat di sisi ahli ilmu ialah selawat tu bukan menjadikan dia bebas daripada berguru, tapi selawat tu menunjukkan dengan berkat selawat tu dia akan bertemu seorang guru. Sebab Nabi yang kita selawatkan tu pun, Nabi itu pun ada guru. Jadi macam mana kita tak nak guru, kita selawat, lepas tu kita tak nak guru. Jadi sebenarnya hakikat daripada orang yang memakai perkataan tu ialah orang yang sebenarnya tak nak cari guru dan tak nak rendahkan diri. Okay, lepas tu dia kata kepada jalan kebahagiaan. Kenapa kepada jalan kebahagiaan? Tempoh hari saya dah sebut dah pasal takdir. Orang yang mengimani takdir, dia tak ada sedih. Lepas tu dia punya kebahagiaan iaitu jalan iman. Kenapa kita cakap iman tempoh hari? Sebab iman tu adalah perasaan, percaya. Dan ibadatnya dia itu iaitu jalan iman, jalan percaya, jalan perasaan dan ibadat. Ibadat tu apa? Ibadat tu bukan amal. Ibadat dekat sini ialah penghambaan. Maksudnya dia menghambakan diri kepada Allah. Dekat sini pun saya dah sebut dah tempoh hari, ada orang yang beramal seperti mana Nabi cakap, 3 orang akan masuk syurga dulu. Yang pertama, orang yang baca Quran, dia sibuk belajar Quran untuk mencantikkan bacaan dia. Dia bukan baca Quran untuk berperasaan, tak. Jadi orang yang baca Quran qurra, dalam hadis tu cakap, orang yang baca Quran sibuk nak cantikkan Quran dia, dia masuk neraka sebab dia nak orang sebut bacaan dia betul ataupun bacaan dia sedap. Yang kedua ialah orang apa? Orang yang bersedekah. Dia bersedekah, amal tak? Amal. Tapi dia tidak menghambakan diri pada Allah. Jadi dia pun masuk neraka sebab amal dia nak tunjukkan pada orang. Yang ketiga siapa? Perang sabilillah. Dia berperang pun dia bukan menghambakan diri kepada Allah, dia perang untuk cucu dia cakap atuk aku dulu pendekar. Dia nak macam tu. Jadi Allah pun masukkan dia dalam neraka. Jadi itu semua dalil nak menunjukkan maksud ibadah ni bukan amal. Maksud ibadah ni ialah penghambaan. Dia ada tak menghambakan diri ketika dia beramal. Okay, kemudian di samping, tempoh hari saya dah sebut juga, di samping menolak cita-cita yang tinggi dan meninggi diri mencari pangkat, ini simbolik ataupun isyarat bagi ikhlas. Sebab apa? Sebab dia kendaki ialah Allah. Di situ juga saya dah sebut tempoh hari, semua amalan orang tertolak dengan 8 roadblock yang Nabi cerita dekat Sayyidina Muaz. Habis dekat situ sebenarnya. Okay, selawat dan salam atas junjungan Nabi kita SAW. Ini maksudnya apa? Rabitah. Tempoh hari saya dah sebut dah. Bila kita nak Tuhan, kita kena pakai rabitah. Rabitah dia yang paling nombor 1 ialah Nabi. Kalau nombor 1 daripada bawah, guru kita lah. Nombor 1 daripada bawah, guru kita. Kalau nombor 1 daripada atas, Nabi. Jadi nak cakap la ilaha illallah, mesti ada Muhammad Rasulullah, mesti ada rabitah. Okey, ke penghulu daripada sekalian orang-orang yang berketurunan tinggi. Dekat sini pun saya dah sebut dah, supaya seseorang tu bila menuju kepada jalan Allah, dia kena sedar bahawa dia bukan bawa agama baru, dia bawa agama Nabi. Jadi jangan dia tu nak jadi pelopor, dia mesti jadi penerus. Saya dah sebut dah tempoh hari. Okey, sebagai dia kata lepas tu juga ke atas sekalian keluarga Nabi, para sahabat yang diakui sebagai pemimpin ahli martabat. Ini semua saya refresh semula supaya tuan-tuan nampak pembukaan dia tu sebenarnya padat. Pembukaan tempoh hari Imam Haddad sebenarnya dah padat dah. Okey. Baru kita masuk amma ba'du. Adapun selepas daripada demikian itu, demikian apa? Demikian alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Isi alhamdulillah tadi tu dengan isi wassalatu wassalam sini ya. Okey, kemudian daripada semua pembukaan tu Allah bagi isyarat lagi. Tadi pembukaan tu membawa isyarat, sekarang Allah dibawakan pula firman Allah. Allah kata man kana yuridul ajilah, barang siapa yang berkendaki perkara yang segera, ajalna lahu fiha ma nasya, kami akan segerakan apa yang dia nak tu bagi dia daripada barang yang kami kendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami kendaki juga. Kami kendaki siapa yang nak dapat tu. Maksudnya siapa-siapa yang kami nak sesatkan, kami sesatkan. Kalau dia tak nak ikut cakap, dia tak nak serius, dia nak main-main, dia nak santai, kami bagi apa yang dia nak. Dia nak santai, kami bagi. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan, sebabkan dia nak santai, jadi maksudnya dia nak kehidupan yang segera, dia nak kehidupan dunia. Jadi kami dekat akhirat besok kami bagilah dia masuk dalam neraka, hal keadaan dia masuk tu dalam keadaan terhina. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang berkehendak dengan akhirat, wa sa'alaha sa'iha, dengan syarat dia
melakukan sa'i. Sa'i itu apa? Bukan sa'i yang haji tu, bukan sa'i yang umrah tu. Sa'i dekat sini ialah usaha. Dia nak Allah, dia usaha. Jadi maksudnya usaha apa? Usaha rendahkan diri kepada Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Contohnya Imam Ghazali kan. Usaha rendahkan diri, padahal alim dah. Tapi usaha rendah diri kepada Syekh Abi Ali Al-Farmadi, tukang kasut, dan dia dapat. Sebab dia usaha. Satu Allah cakap ni, wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'min, walhal dia percaya. Dia percaya jalan yang dia nak hendaki tu. Dia nak Allah, dia nak serius, dia percaya. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka bermula sekalian mereka itu adalah usaha mereka itu adalah usaha yang disyukurkan. Maksudnya akan dibalas. Kalau Allah syukuri, maksudnya Allah akan balas dengan balasan yang baik. Okey, tadi kita dah sebut dah perkataan ajilah yang seperti mana yang kita baca tadi. Okey, kemudian orang-orang yang mencintai, adapun maksud usaha yang akan diberi balasan yang baik itu amal soleh yang dikabulkan Allah Ta'ala. Maksudnya dia berusaha untuk menuju amal soleh dekat sini bukan amal semata-mata, tetapi ubudiyah yang kita cakap tadi, yang menyebabkan pelakunya memperoleh kepujian dan penghargaan yang diiringi oleh balasan pahala yang besar yang tiada akan berakhir dan putus dengan kemurahan dan rahmat Allah Ta'ala. Habis kat situ tentang ayat tadi tu. Baru musannif tambah orang yang rugi dalam segala segi antara penuntut dan pengejar dunia, dua bagi. Satu, dia menuntut dunia dalam hati dia. Satu lagi, dia memang dah karam dengan dunia sampai dia jadi pengejar dunia. Pengejar dunia. Maksudnya, apa maksud pengejar dunia? Kalau menuntut dunia, dia menuntut dunia saja. Dia menuntut, maksudnya dia mungkin ambil daripada dunia dan dia tak nampak matlamat dunia tu. Jadi dituntut dunia tu hanya dengan rupa zahir je. Maksudnya kalau lah dia memberi makan kepada anak dia pun, dia hanya memberi makan seperti bahaim. Bahaim maksudnya binatang ternak. Maksudnya dia memberi makan kepada anak dia atas jalan rutin, bukan atas jalan dia nak menjadi hamba Allah. Wahai Allah, tengoklah aku melaksanakan apa? Tanggungjawab aku kerana kau. Dia tak nampak situ. Itu penuntut dunia. Dia menuntut dunia, nampak tak? Ada orang yang dia ambil dunia tapi dia bukan penuntut dunia. Contohnya orang yang bagi makan anak dia sebab dia takut anak dia kalau tak dapat makan, takut anak dia berubah agama. Nabi Ibrahim kan cakap, "Madza ta'buduna min ba'di," kan? Apa yang kau akan sembah selepas daripada? Nabi Yaqub cakap, apa yang kau akan sembah selepas daripada aku. Jadi maksudnya apa? Para nabi dia takut anak-anak dia murtad, nampak tak? Jadi kita ni bila kita bagi makan anak kita, bila kita bagi pendidikan, dalam hati tu sebab menunaikan tanggungjawab, takut budak tu berubah agama. Adapun kalau orang tu membagi makan anak dia tak ada fikir pun, dia fikir sebab apa aku bagi makan? Sebab semua orang pun bagi makan, aku hidup macam orang. Jadi dia bahaim yang disebut dalam Quran. Dia macam binatang ternak je. Dia tu status dia macam binatang ternak. Sama juga kalau ada orang tu pergi masjid, pergi surau dengan tujuan dia ialah rutin. Sama juga bahaim. Sebab tu kita bila kita pergi, kita mesti ada matlamat. Matlamat kita ialah mendapat perhatian Allah dan mesti datang dengan pengakuan. Sama juga kalau orang tu menuntut ilmu. Sama juga kalau seorang tu jadi guru sekalipun, dia ngajar, untuk apa dia ngajar? Sebab dia rasa sebab dulu aku dah belajar, sekarang aku nak ngajar. Kalau macam tu bahaim semacam je dia. Kalau dia mengajar sebab dia sebab dia mendapat sesuatu perasaan dan dia nak bagi perasaan, baru dia bukan bahaim. Tapi kalau sebabkan rutin, semua orang yang belajar lepas tu mengajar. Jadi kalau macam tu dia macam bahaim, macam binatang ternak, rutin. Nampak tuan? Okey, jadi sebab itulah dia ada beza itu tuan-tuan. Dia ada beza orang yang mengambil dunia tu dengan orang yang menuntut dunia dengan orang yang mengejar dunia. Okey, jadi yang menuntut ilmu tadi tu bahaim kerana rutin. Mengejar dunia ialah orang yang dah tertipu daya lebih daripada penuntut dunia tadi. Sebab dia dah dapat kesedapan dunia tu yang sudah pasti akan mendapat ancaman Allah Ta'ala. Dua ni, penuntut dunia dengan pengejar dunia. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh firman yang tersebut di atas, iaitu firman Allah yang kita dah baca tadi. Ialah orang yang menuntut dan mengejar dunia dengan penuh kemahuannya, yang melalaikannya dari membuat amal untuk akhirat. Sama ada ia tiada percaya tentang kehidupan akhirat, ada dua kelompok ya, ataupun ia mempercayainya tetapi ia tidak menyediakan dirinya untuk beramal kerananya. Sebab apa? Dia dua kelompok. Satu, dia tak mengetahui. Satu, dia tidak. Mana tadi? Satu, dia tidak percaya. Kalau tidak percaya ni siapa? Orang kafir lah. Orang kafir kan tak percaya. Orang kafir tak percaya tentang kehidupan akhirat, ataupun dia mempercayainya, orang mukmin, tapi dia tidak menyediakan dirinya untuk beramal kerananya. Maksudnya
dia tak jadikan dia itu berperasaan untuk agama. Sebab tu dia tak beramal. Kalau dia berperasaan, dia mesti takut. Jadi dia akan bersedia untuk menerima ilmu tu lah. Tapi kalau ilmu dan perasaan tu, tapi kalau dia percaya je, dia orang Islam, dia percaya hari kiamat tu ada, dan dia tak menyediakan diri dia untuk sana, berarti dia tak berahi pun untuk duduk sana. Sebab itulah dia tak beramal pun, dia tak berahi. Kenapa tak berahi? Jawapan dia tak dapat pendidikan. Tak dapat pendidikan, tak dapat guru, tak dapat orang yang mengajar. Yang merasakan takut tu. Adapun yang pertama, yakni yang tiada percaya tentang kehidupan akhirat, maka ia adalah seorang yang kafir, yang akan tinggal berkekalan di dalam api neraka. Orang kafir yang tak percaya hari kiamat, tak percaya ada kebangkitan, tak percaya ada hidup balik, mereka itu kekal dalam neraka. Yang kedua pula, yakni yang mempercayainya tetapi tiada membuat sebarang amal untuknya, maka ia adalah orang fasik yang telah dicap sebagai seorang yang rugi. Fasik orang yang dosa besar. Sebab dia tak nampak pun kebesaran apa yang Allah besarkan. Allah besarkan ilmu, dia tak nampak. Allah besarkan perasaan takut, takwa, dia tak nampak. Allah besarkan syurga pun dia tak nampak. Semua dia tak nampak. Kalaulah dia nampak syurga lebih besar daripada takwa, masih boleh di-adjust. Sebab sebenarnya takwa lebih besar daripada syurga sebenarnya. Tapi sebabkan orang ingat nak dapat syurga kena takwa. Sebenarnya takwa tu dapat lebih daripada syurga lagi. Takwa tu dapat Allah. Sebenarnya takwa lebih besar daripada syurga. Takwa tu lah sebenarnya syurga sebenarnya. Tapi kalaulah dia tak nampak takwa, dia nampak syurga, itu masih boleh di-adjust. Tapi kalau syurga pun tak nampak, Allah besarkan syurga, dia pun tak nampak besar syurga, dia jadi orang yang rugi, jadi fasik. Jelaslah kehidupan di zaman ini sungguh mengharukan. Setiap manusia sungguh mengharukan setiap manusia oleh berbagai-bagai kenikmatan dunia, sehingga ramai di antara manusia yang melupakan bahawa ia akan mati. Ini jelas tuan-tuan ya, ini jelas. Zaman sekarang orang memang tak nak takut pun sebenarnya. Orang tak nak takut. Orang tak nak ilmu. Orang nak santai. Sebab apa? Sebab mereka dah lupa akan mati. Kalau dia ingat mati, dia akan cakap macam mana Sayyidina Muaz cakap. Dia akan cakap, aku tak lepas, dia kata. Bila dia kata aku tak lepas, sebenarnya apa isyarat dia? Isyarat dia tak takut. Kalau tak takut, itu yang kita relax je tu. Relax je lah. Okey, dunia itu telah memikat hatinya sampai semua masanya dihabiskan ke sana. Kerana mengharapkan habuan lebih, tidak pernah dirasakan cukup. Tengok ya. Dia kata dunia itu telah memikat hatinya sampai semua masanya dihabiskan ke sana. Sampai dia kata kerana mengharapkan habuan yang lebih, tidak pernah dirasakan cukup. Okey, saya bagi tuan-tuan nampak satu, apa nama dia? Apa bahasa moden ni kalau kita cakap? Kalau kita nak tunjuk peta, kalau apa? Kalau haji, ihram dulu katakan. Ihram dekat Bir Ali katakan. Lepas tu kita pergi tawaf. Lepas tu kita sa'i. Lepas tu kita tahallul. Itu apa nama dia jalan tu? Apa? Analogi bukan analogi. Dia ada satu lagi bahasa dia apa kronologi. Okey, sekarang saya bagi tuan-tuan kronologi. Apa kronologi? Tuan-tuan tengok dekat sini, tuan-tuan tengok dia kata manusia, dia kata mana tadi? Dunia itu telah memikat hatinya sampai semua masanya dihabiskan ke sana. Tuan-tuan tengok, fokus dekat perkataan semua masanya dihabiskan ke sana. Okey. Tuan-tuan tengok manusia lahir setahun. Setahun apa dia buat? Yang dia buat menetek je lah. Ambil makanan, lepas tu tidur. Lepas tu main dengan mak dia. Mak dia ajar dia berjalan. Sampai dia boleh berjalan, sampai 2 tahun dia putus susu. Sampai 3 tahun kita ajar dia. Tuan-tuan ajar dia apa? Ajar dia mengeja, ajar huruf, betul tak? Kenapa? Sebab kalau tak ajar, besok budak tu tak boleh kerja. Betul tak? Tuan-tuan nampak kerja ke nampak mati? Kerja kan? Nampak kerja dulu. Sebab sebenarnya dia bersulam dengan mati, dengan syarat bapak tadi tu dia tahu tentang akhirat. Kalau bapak tu tak tahu tentang akhirat, dia tak bersulam mati tu. Jadi yang dikejar ni ada. Dia kata tadi dunia itu memikat hatinya sampai semua masanya, fokus dekat semua masa. Kita tengok masa bermula daripada budak tu lahir.
Okey, budak tu lahir setahun, 2 tahun, putus susu, 3 tahun belajar panjat, belajar berjalan supaya otot semua hidup. Kemudian dan juga kita pun nak tengok dia cacat ke tak cacat. Kita ajar dia bercakap, kita ajar dia dengar. Telinga, sebab kita tak tahu dia pekak ke tidak. Jadi kita ajar dia dengar. Lepas tu kita ajar dia bercakap. Sebab apa? Sebab nak tengok dia ada tongue tied tak? Dia ada lidah terkait, lidah ada tali kan. Dia kadang-kadang kan ada ketumbuhan. Jadi kita nak tahu dia ada tongue tied ataupun tidak, kita suruh dia bercakap. Tuan-tuan pun dengar dia cakap. Kalau dia cakap pelat, tuan-tuan tahu. Jadi tuan-tuan ajarlah waktu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, lepas tu dia dah boleh cakap. Maksudnya dia tak ada tongue tied, dia tak ada tali bawah lidah dia. Okey. Dia boleh cakap, dia normal lah. Okey, lepas tu 5 tahun tuan-tuan pun masukkan dia tadika. 6 tahun, 7 tahun masuk darjah 1. Belajar 12 tahun. Ambil UPSR. Belajar lagi, asyik belajar je dia daripada 12 tahun tu. Sebab apa? Sebab nak bagi dia tak, supaya dia boleh kerja besok. Sampai PMR, belajar lagi. Sampai SPM, belajar lagi. Masuk universiti ataupun tak masuk universiti ke, masuk STPM kan? STPM ke, belajar lagi. Lepas tu universiti, belajar lagi. Belajar universiti umur tadi dah 18 tahun ataupun 17 tahun, 18 tahun, sampailah dia ambil diploma. Berapa tahun? Diploma 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun. Okey, sekarang umur dia 20 ataupun umur dia 21. Ataupun kalau dia ada gagal pula ke, kena tambah extend ke, kena extend berapa tahun extend? Setahun. Jadi umur dia dah jadi 22. Okey, lepas tu dia ambil, lepas diploma apa? Ijazah berapa tahun? 4 tahun, 3 tahun 4 tahun macam tu. Jadi umur dia dah 25. Lepas dia habis 25 ijazah, lepas ijazah apa? Master berapa tahun? 2 tahun. Kat situ dia dah 27. Lepas tu lepas master dia ambil apa lagi? PhD berapa tahun? 4 tahun. Dekat situ dia dah 31. Lepas dia ambil PhD, mungkin dia nak kena Viva. Lepas Viva ada pembetulan berapa bulan? Katalah setahun, 9 bulan kan? 9 bulan, katalah setahun. Dia dah 32. Lepas 32, dia pun dah habis, dia pun kerja. Bila dia kerja, dia kena keluar daripada rumah mak ayah dia sebab dia pun nak kena ada rumah sendiri, betul? Okey, sekarang bila dia dah ada pelajaran, dia pun kerja. Jangka kita, lepas dia kerja tu, dia tadi dia belajar kan? Dia belajar tu semua apa? Akademik, betul tak? Dia ada belajar agama tak? Kalau tuan-tuan kata dia belajar agama, dia perlu ada pembuktian. Pembuktian tu ialah dia tahu tak agama. Maksudnya kalau kita cakap pasal sifat 20, dia tahu tak? Kalau kita cakap pasal haid, dia tahu tak? Kalau kita cakap pasal Allah ada tangan, Allah tak ada tangan, dia tahu tak? Kalau dia tak tahu, dia tak ada ilmu fardu ain. Boleh nampak tuan-tuan? Jadi orang kalau nak cakap seseorang tu dia belajar, dia ada agama, test fardu ain dia. Jadi apa yang macam saya, kalau apa yang saya dah cuba, apa yang kita dah jumpa, saya sendiri pun masuk matrik sebenarnya. Saya dulu lepas SPM seminggu, tak sampai seminggu terus dapat. Saya SPM tahun 99 dan saya masuk matrik Kementerian Hantar Surat tahun 99 juga. Tak habis tahun tu. Bulan 11 SPM, baru habis SPM terus sampai surat. Terus masuk matrik KYPM Bangi, UKM punya, dekat Bangi lah, KYPM Bangi. Sebelah MFI. Jadi nak sebut, oleh kerana saya masuk, saya tahulah. Saya tahu yang macam mana pelajaran yang ada dekat universiti. Sampai saya pun nak pergi ke Perancis pun sama juga. Bila bergaul dengan orang yang nak pergi Perancis, MFI tu, itu pun saya nampak juga. Saya tahulah standard orang yang universiti punya agama. Okey. Jadi sekarang umur dia tadi dah 32 tahun. Dia pun dapat PhD. Kemudian dia pun berkenan orang perempuan pula. Biasalah kan, dah mestilah kita dah 30 mestilah kita nak kahwin. Kan kita nak kahwin sebab apa? Sebab semua orang kahwin, lebih kurang macam itulah. Sebab semua orang kahwin, sebab itulah kehidupan yang semua orang tahu. Betul tak? Kalau tak kahwin, nanti orang cakap umur dah 30 lebih, tak ada jodoh ke? Tak ada yang berkenan ke? Kan dia cakap macam tu kan? Jadi tak dapat tidak kena kahwin. Jadi sebenarnya tu rutin ke agama? Jawapan dia rutin. Dia dah macam bahaim dah tu, nampak tak? Okey, jadi 32 tahun dia pun kerja. Bila kerja, dia pun nak kahwin. Bila nak kahwin, perlu ada rumah, beli rumah. Bila beli rumah, dia boleh berhenti kerja tak? Tak boleh berhenti kerja. Bayar rumah berapa tahun? 35 tahun. Betul tak? 35 tahun ataupun 40 tahun lah, sebab dia 32 tadi kan? 38 tahun lah. 38 tahun kan? 38 tahun. Selama 38 tahun tu, sebab dia berhutang dengan apa tadi? Dengan rumah, dia perlu kerja untuk bayar rumah dia tu. Jadi umur dia sampai 70 tahun ataupun sampai 60 tahun, apa dia buat?
Dia berusaha mengerahkan tenaga dia untuk membayar kehidupan dia. Sedangkan bila umur dia 60 tahun, dia dah dekat ke mati ke hidup? Mati. Nampak tak? Satu yang ulama cakap sini sebenarnya jelas. Itu kronologi yang tuan-tuan nak kena nampak. Bila sampai umur dia lepas tu pula, kalaulah dia tu bergaul pula. Waktu dia PhD tempoh hari, umur dia 30 tahun, umur 40 tahun, umur 50 tahun, dia bergaul dengan orang yang santai-santai pula. Langsung jahanam. Selama kehidupan dia mencari duit tu semua, dia tak ada pun nak takut Tuhan, tak ada. Dia punya rutin ialah bekerja untuk dapat membayar rumah. Nampak tak? Bekerja untuk dapat membayar rumah. Sampai umur dia 60 tahun, kena pula kencing manis. Dah kena kencing manis, kena dah tinggi, kena jantung, datang surau pun tak boleh. Datang surau pun tak boleh. Nampak tak kronologi tu? Kita kena pula kencing manis. Ini saya cakap, ni bukan cakap sesiapa, tak ada. Saya pun kencing manis juga. Cuma saya nak cakap lah, Allah dah jadikan benda tu flow. Sebab tu Allah suruh kita dengar nasihat orang yang nampak. Kalau ada orang yang nampak, ulama yang nampak, guru mursyid yang ada, dengar cakap mereka sebab mereka nampak kronologi ni. Bukan dikatakan, bukan bererti, kalau macam tu jangan ni, jangan pergi ambil PhD, kita kena masuk pondok semua. Dia bukan macam tu. Dia kena sulam. Satu saya kata dia kena sulam. Kalau bapak tu ngam tadi, dia mesti boleh sulam. Okey, jadi macam mana bapak tu nak jadi ngam? Jawapan dia, bapak tu mesti ada, dia mesti dapat sentuhan daripada sentuhan ketakwaan daripada orang-orang ahli takwa. Baru dia dapat. Okey, sekarang bila dia dah umur 70 tahun, dia pun dah sakit. Sekarang tuan-tuan tengok bila masa dia nak beramal. Tadi kan sibuk daripada muda, daripada umur 5 tahun tadi belajar sebab nak dapat rumah. Rumah tu dia bayar sampai 17 tahun, terus rumah tu dah jadi faraid. Lepas dia meninggal, elok dia bayar rumah tu, terus jadi faraid, terus tak jadi rumah dia dah. Yang dia menghabiskan umur dia dengan tak beramal, dengan lalai, dengan suka-suka, dengan kumpul duit daripada umur dia yang sepatutnya dia kerja, yang sepatutnya dia beramal untuk Allah, sampai umur 70 tahun mati, apa pun tak ada. Duit, harta yang dia bawa dapat ke anak dia. Tuan-tuan nampak tak kronologi tu? Sebab itulah dikatakan penting. Sebab tu dia kata kat sini, dia kata orang tu dia kata melupakan, mana tadi? Dunia itu telah memikat hatinya sampai semua masanya dihabiskan ke sana kerana mengharapkan habuan yang lebih. Tidak pernah dirasakan cukup. Begitulah Allah Ta'ala memberikan kesenangan dan kekayaan, tetap ia akan mahukan yang lebih lagi. Maksudnya kalau orang tu sebenarnya dia dah boleh hidup dah, dia sebenarnya kadang-kadang dah boleh hidup dah. Ni kronologi ni tak ada kaitan kat sini sikit lah, dekat belakang ni. Dia kadang-kadang dia dah boleh hidup dah, tapi dia rasa tak cukup. Jadi ni nak cari lagi. Jadi masa yang digunakan tu elok-elok untuk beramal, terus dah tak ada dah untuk beramal. Terus mencari. Dan itulah cerita dia. Jadi kronologi yang saya cakap tadi tu, kita kena takut tuan-tuan. Kita kena takut sebab tuan-tuan takkan mampu mendengar benda yang saya cakap ni, melainkan sebenarnya sebab tuan-tuan ada umur pada hari ini. Berarti apa? Berarti Allah masih bagi umur. Jadi kita belum tahu lagi berapa hari kita nak mati. Jadi dalam masa beberapa hari itu kita masih lagi boleh buat taubat. Masih lagi boleh buat perubahan. Jadi masih lagi boleh cakap ke Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ada umur, cari ketakutan tu. Ketakutan tu kena cari. Okey. Okey, barulah kita terus sambung. Maka apabila terbuka pintu-pintu keduniaan, dia terus memasukinya dengan penuh hati dan usaha, yang tidak kenal penat lelah tanpa kira waktu siang malam. Okey. Tempoh hari dekat Jalan Duta tu ada satu signboard. Saya dah tak ingat dah signboard tu, tapi iklan besar, iklan yang kena bayar ribu-ribu tu kan, yang dekat tepi highway kan, ada iklan besar. Dia kata, kalau tak salah saya lah, saya pun dah tak ingat dah punya kata-kata dia, sudah lama tak lalu situ. Dia kata kalau malu tak kaya. Kalau malu tak kaya. Jadi maksudnya apa? Hilangkan malu baru boleh jadi kaya. Contohnya apa? Hilangkan malu, buat perkara-perkara yang supaya orang boleh viral. Contohnya cakap benda-benda yang merepek-repek supaya orang tengok, dia cakap salah ni, jadi orang pun viralkan. Dengan kebodohan kita menjatuhkan maruah kita sendiri, barulah dapat duit sebab viral. Nampak tak? Ataupun saya boleh cerita, tuan-tuan boleh tengoklah sama sekarang ni. Orang suka buat review. Dalam buat review tu mereka menjatuhkan maruah masing-masing. Kadang-kadang dia seorang perempuan, tapi ditunjuk cara dia makan dengan makan yang lintang pukang, ditunjuk cara dia pakai, ditunjuklah semua benda-benda yang menjatuhkan maruah dia demi untuk mendapat apa? Mendapat subscribers dan juga mendapat habuan daripada YouTube tadi tu. Dan Nabi pun cakap, dia kata fa iza lam tastahi, Nabi kata fa iza lam tastahi fasna' ma syi'. Apabila kau tak malu, buatlah apa nak buat.
Maksud Nabi buatlah apa nak buat, sebenarnya satu perintah yang perli. Kalau tak malu, buatlah apa nak buat. Maksudnya orang yang tak malu, ataupun dalam hadis yang lain Nabi kata al-hayat nisful iman. Nabi kata malu tu setengah daripada iman. Jadi kalau, ataupun yang hadis yang lain Nabi cakap pula, Nabi kata malu dan iman tu qarnan. Nabi kata malu dengan iman tu dia kawan baik, dia kembar. Kalau satu tak ada, dua-dua tak ada. Kalau tak ada iman, dia takkan malu. Kalau tak ada malu, dia tak ada iman. Jadi sekarang kenapa jadi macam tu? Sebab tengok ni. Kenapa orang boleh menggadaikan malu? Sebab apabila, tengok sini. Mana tadi? Maka apabila terbuka pintu-pintu keduniaan, nampak tak? Pintu dia ialah jangan malu, dia kata, supaya kau dapat duit. Kalau kau nak dapat duit, jangan malu, gadaikan maruah kau. Okey. Bila pintu-pintu keduniaan dia terus memasukinya dengan penuh hati dan usaha, tidak kenal penat lelah tanpa kira waktu siang malam. Ini belum cerita pasal syariat lagi. Maksudnya dia akan terus masuk, apa nak jadi, jadilah. Nampak tak? Siang malam dia tak kisah. Padahal kerja untuk hidup akhirat diabaikan, tidak diberikan perhatian sama sekali, yang nanti akhirnya menyebabkan dia merasa kerugian yang besar apabila kelak dia kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau bertemu Allah besok, baru nampak apa yang kita perlu ketika itu. Sebab Allah nak mandang benda akhirat. Sedang segala apa yang dikerjakan dari dunia, semuanya ditinggalkan menjadi hak orang lain. Ini macam yang saya cakap tadi. Benda yang diusahakan, yang dikejar daripada dunia, yang dia beli rumah tadi tu, semua ditinggalkan menjadi hak orang lain. Maksudnya akan menjadi faraid. Padahal koceknya kosong, tidak mempunyai apa-apa apabila nanti ia dijemput oleh Allah Ta'ala. Tiada bekalan akhirat yang cukup untuk tempuh kehidupan yang abadi. Bekalan tak ada untuk tempuh kehidupan abadi di akhirat besok, tak ada. Kalau ibarat yang saya cakap, dekat dunia ni kalau kita miskin, kita boleh modify kehidupan kita. Maksudnya kalau kita miskin, kita kerja lebih sikit, kita buat niaga, kita buat apa, kita boleh tambah income kita. Tapi kalau dekat akhirat, rumah itu yang kita dapat, itulah. Kalau kawasan yang kita dapat tu adalah kawasan ialah orang-orang awam lah, tak dapatlah jumpa Rasulullah, tak dapat duduk dengan Rasulullah. Tuan-tuan cuba bayangkan, dah lah dekat dunia ni kita Nabi pun tak ada, tak jumpa. Nabi pun kita tak jumpa, Allah pun kita tak jumpa. Besok dekat akhirat dapat rumah yang tak boleh jumpa Rasulullah abadi tu. Sampai bila-bila pun tak jumpa Rasulullah. Cubalah fikir. Kalau sahabat sekurang-kurangnya pernah jumpa Rasulullah yang kita ni. Kenapa jadi macam tu? Jawapan dia sebab tadi dia tak ada bekalan, koceknya kosong. Dia tak ada bekalan untuk kehidupan yang abadi di sana. Jadi kalau dapat rumah kecil, tak boleh renovate. Kalau kita beli rumah kecil, macam saya pernah tengok ayah saya dulu. Ayah saya dulu kerja Bank Negara. Lepas tu Bank Negara bagi option untuk siapa-siapa nak berhenti kerja, nanti dapat duit. Siapa berhenti dapat duit lah. Dia bagi macam tu sebab nak kurangkan pekerja. Jadi Bank Negara bagi option, ayah saya bagi dengan mak saya pakat. Mak saya berhenti kerja supaya dapat duit. Jadi ayah saya seorang je kerja, mak saya berhenti kerja, jadi dapat duit. Duit tu lah dibuat untuk renovate rumah. Rumah kecil boleh besarkan, boleh tambah. Nampak tak? Dekat akhirat tak ada. Berapa pahala ada, itu je lah. Tak ada lagi nak besar-besarkan rumah, nak duduk dekat dengan Rasulullah, tak ada. Dah tak ada dah. Sebab tu dia kata dekat sini, orang tu nanti menyesal. Malah jika dia cuaikan dan lalaikan hak-hak Allah Ta'ala, Tuhan penciptanya, maka ia akan menerima seksa yang berat. Dahlah kocek kosong, lepas tu kena pukul pula dengan malaikat, kena seksa pula. Tidak memperdulikan perintahnya, kerana tidak memperdulikan, sebab tidak memperdulikan perintahnya. Saya suka fokuskan, ingat, perintah yang Allah suruh sebenarnya ialah takut. Bukan semayang, bukan apa semua, bukan mengajar jadi guru, bukan. Guru tu rupa yang perlu, mengajar satu rupa yang disuruh, belajar satu rupa yang disuruh. Tapi maksud dia bukan belajar dan sombong. Faham tak? Dia belajar, tugas dia takut. Tapi kalau belajar serban besar bakul tapi tak takut, dia sebenarnya melalaikan hak Allah, tetap kena azab. Sebab tu ada hadis dalam Ihya kan sebut, asyaddun nas 'adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu bi'ilmih. Nabi kata asyaddun nas 'adaban yaumil qiyamah, seteruk-teruk manusia yang akan diazab pada hari kiamat besok, alimun, orang alim, lam yanfa'hu bi'ilmih,
lam yanfa'hu bi'ilmih. Dia ilmu dia tak boleh bagi dia takut. Ilmu dia tidak memberi manfaat pada diri dia. Dia alim, ilmu ada, tapi tak takut. Satu saya kata, yang dikehendaki dekat sini, dia meninggalkan apa yang Allah suruh. Suruhan Allah tu sebenarnya takwa, takut. Itu sebenarnya. Yang sekarang orang Islam tak ada. Sebab tu orang Islam tak takut Allah. Orang kafir tengok pun dia tak gerun, sebab kita bukan nak Tuhan kita pun. Nama je Islam. Tapi kita bukan nak Tuhan kita pun. Sebab tu orang kafir tengok kita tak ada haibah pun. Sebab kita dengan dia sama je. Dua-dua pun nak dunia, dua-dua pun takut mati. Kalau tidak, sama kita dengan bahaim, hidup macam orang, hidup macam binatang. Binatang berkahwin, kita kahwin. Binatang beranak, kita beranak. Binatang bagi makan anak, binatang sayang anak, kita pun sayang anak. Lepas tu binatang adakan teritori untuk anak dia, kita pun adakan teritori untuk anak kita. Sama je macam binatang. Tapi binatang tak ada wazifah macam mana yang dikehendaki dekat manusia, iaitu takwa. Tak ada. Yang itu pun kita tak ada juga. Jadi samalah kita macam binatang. Yang sepatutnya kita kena ada. Sebab itu yang Allah nak tengok. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Dekat dalam kitab ni riwayatnya yatazawwajuha ya. Kalau dalam yang Imam Nawawi riwayat yanqihuha. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada barang yang telah berhijrah ia kerananya. Okey, Nabi cakap dekat sini innamal a'malu binniyat. Saya tak baca terjemahan tu ya. Saya terjemahkan yang Arab tu je, nanti kita boleh langkah aja sebab nak cepat kan. Nabi kata hanya saja segala amal itu dengan niat. Amal tu dikira dengan niat. Maksudnya amal yang kita buat, sembahyang di masjid, haji, kita buat tu untuk takut ke untuk action? Action maksudnya untuk pamer. Kalau kita pamer, satu dia kata innamal a'malu binniyat. Niat kita apa? Niat kita kalau untuk takut, Allah terima kita. Tapi kalau niat kita ialah sebagai pamer ataupun rutin, semua orang pergi haji, kita pergi haji, semua orang pergi surau, masjid, kita pun pergi surau, sebabkan kita dah pencen ke apa ke. Kalau rutin, kita akan dapat apa yang kita dapat lah. Kalau kita pergi kerana rutin, kita dapat rutin je lah. Jadi Allah pun kata, rutin macam bahaim, macam binatang. Tapi kalau kau pergi kerana takut, barulah kau tu macam orang mukmin. Okey, fa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja Nabi cakap bagi tiap-tiap seseorang itu manawa, barang yang dia niat. Maksudnya dia nak apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan kerana rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah dia itu kerana Allah dan kerana rasulnya. Dekat sini pun ada noktah ataupun ada syarat tuan-tuan ya. Ada syarat, bukan bererti bila kita ikut makhluk yang membawa kita kepada Allah, kita bukan bererti macam ni, bukan. Maksud ialah Allah. Tetapi Allah letakkan wasilah dia. Wasilah dia ialah maksud ialah Allah. Tetapi Allah letakkan wasilah dia. Orang yang boleh bawa kepada wasilah tu maksudnya perantaraan yang boleh bawa kita kepada Allah, iaitu Rasul. Jadi bukan bererti bila kita nak Allah, Rasul kena buang. Bukan. Cuba dengar betul. Bukan bererti bila kita nak Allah, Rasul kena buang. Bukan bererti bila kita nak Allah, makhluk tak boleh ikut. Zaman sekarang kan tak ada Rasul, siapa yang ada? Ulama kan? Jadi kena ikut ulama. Sebab dekat sini isyarat dia ilallah wa rasulih. Nampak tak? Cuma kita bukan terhenti kepada guru dan kita bukan tidak terhenti kepada Rasul. Sebab maksud ialah Allah. Tapi nak kepada Allah, tak boleh terus-terus pergi kepada Allah. Kena pakai Rasul. Kena pakai ulama. Faman kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, yusibuha, kerana dunia yang dituntunnya, yusibuha, yang dikehendaki akannya, aw imra'atin yatazawwajuha, ataupun aw imra'atin yanqihuha, ataupun dia berhijrah tu kerana seorang perempuan yang dia nak kahwin dengan perempuan tu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia berhijrah tu atas apa yang dia nak. Kalau dia nak perempuan, Allah kasihlah dia perempuan. Kan ayat tadi, famanka, ni tadi tengok ayat belakang tu, dia kata apa? Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Nampak tak? Apa yang kau nak, aku bagilah. Nak dunia, aku bagi dunia, tapi ke laut lah. Itu je. Tapi sesat. Macam tu. Jadi Nabi pun cakap sama. Kalau orang tu berhijrah sebab perempuan, kalau orang tu berhijrah sebab dunia dulu, jadi dia akan dapat apa yang dia nak. Kalau orang tu berhijrah sebab perempuan, maka dia akan dapatlah perempuan tu, sebab Allah akan bagi apa yang dia nak. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita bahawa tiap-tiap amal itu tidak akan dikira, bariskan tu, tidak akan dikira melainkan dengan niat. Tidak akan dikira melainkan dengan niat. Ni sama macam saya cakap tadi. Jadi yang dikehendaki ialah takwa, bukan amal tu. Amal semua orang boleh buat. Orang munafik pun boleh
Orang munafik pun boleh buat. Tapi takwa tu, takut tu yang ada pada orang mukmin. Dan setiap manusia tidak akan diberi ganjaran dan balasan pahala. Setiap manusia akan diberi ganjaran dan balasan pahala menurut apa yang diniatkan. 8:16. Jika niatnya baik, maka baiklah balasannya, dan jika buruk, maka buruk pula lah balasannya. Barang siapa yang menyimpan niat dengan baik, niscaya amalnya pula baik. Demikian pula jika ia menyimpan niat yang buruk, tiada syak lagi amalnya juga akan menjadi buruk. Meskipun pada lahirnya amal itu kelihatan baik. Bariskan tu. Meskipun pada lahirnya amalan itu kelihatan baik. Contohnya orang tu mengajar, contohnya orang tu belajar, dia tujuan dia apa? Kalau tujuan dia takwa, dia dapatlah takwa. Tapi kalau tujuan dia ialah nak tunjuk, tengok macam mana saya syarah, tengok macam mana saya mengajar, tak sama macam orang lain, dapatlah. Tuan-tuan kalau banyak dengan YouTube, tuan-tuan akan jumpa beberapa guru, dia akan cakap, Ana nak cerita, dia kata, saya nak cerita benda yang tuan-tuan tak pernah dengar lagi, dia kata. Untuk apa dia cakapnya tu? Sebab dia nak mendapat pangkat di hati audience. Nak bagi tahu apa yang saya ajar tak sama macam orang lain. Nampak tak? Tuan-tuan nampak ke tak nampak? Ke tuan-tuan di alam yang lain? Di alam yang lain pun tak apa jugalah. Saya cakap je lah. Jadi macam tu. Jadi kita yang mengajar ataupun kita yang belajar, kita yang pergi masjid ataupun kita yang pergi surau, apa-apa saja yang kita buat, cuba tengok sebenarnya untuk apa. Satu dia kata dekat sini, meskipun pada lahirnya nampak baik. Maksudnya, meskipun pada lahirnya nampak dia mengajak orang, tapi sebenarnya untuk apa dia mengajak orang? Supaya orang cakap dia hebat ke apa? Ataupun supaya dia nak banyak pengaruh, dia nak banyak murid. Nampak tak benda tu? Rupa baik dah. Samalah orang pergi masjid tadi. Untuk apa dia pergi masjid? Dia pergi surau. Untuk apa dia pergi surau? Dia belajar. Untuk apa dia belajar? Dia belajar sebab nak lawan ulama ke? Dia belajar sebab dia nak berdebat ke? Dia nak jatuhkan orang sana ke? Dia nak kalahkan orang ke? Tuan nampak tak niat tu tak sama? Tak sama dengan Imam Ghazali belajar sebab nak mencari keaiban diri. Imam Ghazali kan berguru dengan Syekh Abdul Farmadi sebab apa? Sebab dia nak nampak macam mana aku boleh ingat darah haid, sedangkan aku sembahyang sepatutnya aku ingat Tuhan. Nampak tak? Dia belajar untuk nampak kecelakaan diri dia sendiri. Itu kan beza tu. Jadi beza orang belajar dengan orang yang mengajar, dengan siapa-siapa saja yang membuat amal baik, rupa memang baik dalam tu. Jadi benda tu perlu dilatih. Sekejap. Saya lupa nak singgungkan tentang kronologi tadi tu. Kronologi tadi tu sampai orang tu dekat umur 70 tahun, 80 tahun kan. Okey, adakah manusia itu mengetahui? Ataupun manusia memang dah ketahui? Tuan-tuan kan nak dapat PhD tu, tuan-tuan belajar berapa lama? Untuk PhD. Kenapa tuan-tuan tak ambil PhD waktu umur 5 tahun? Sebab apa? Sebab apa? Jawapan dia sebab nak hebat. Sebab kalau tuan-tuan nak jimat masa kan baik lahir terus ambil PhD. Kan jimat masa. Kenapa tak boleh? Jawapan dia sebab nak menjawab, nak melepasi, nak hebat PhD tu, dia perlu latihan, betul tak? Jadi berapa latihan tuan-tuan tu? 30 tahun, betul tak? Kalau ilmu dunia tuan-tuan perlu latihan 30 tahun, ikhlas, khusyuk. Tuan-tuan ingat satu kuliah boleh khusyuk? Tuan-tuan nampak tak cakap ni? Itu sebab tu saya kata kronologi yang saya cakap tadi tu, cuba fikir. Ini sebab apa saya suka bawa ni. Yang pertama sebab surau tuan-tuan, saya tengok ada kecenderungan pada nak tanya perkara ni. Saya sebutlah, sebab saya sebenarnya nak cakap benda ni secara serius. Tak ada surau masjid nak dengar tuan-tuan. Dia orang nak ketawa je dalam masjid. Tak ada yang nak dengar, yang nak tahu. Benda yang saya cakap ni sebenarnya bukan saya cakap, Nabi cakap. Tapi ada orang nak dengar, orang tak nak dengar. Orang kalau masuk kuliah ni, tidur je. Kalau dengar pasal takut ni, mesti tidur. Sebab pada dia tak penting. Tapi cuba tuan-tuan fikir, tuan-tuan dah buat ke benda takut tu? Cuba tuan-tuan fikir sendiri. Yang PhD tadi tu tuan-tuan buat sampai 30 tahun nak dapat jawapan tu. Yang ikhlas, tuan-tuan ingat setahun 2 tahun boleh? Itu sebabnya saya kata kronologi tu nak kena tengok kan. Saya kalau orang cakap saya kan, dulu saya ngaji pondok dan juga saya pun masuk tarekat. Bila cuti pondok, saya sentiasa suluk. Kalau sampai sekarang ni saya rasa, kalau sampai sekarang ni lah, saya punya suluk saya rasa dekat 700 hari kot. Kalau sampai sekarang ni lah. Okey, jadi nak sebutnya, saya kalau cuti pondok, saya bukan jual soya. Bukan, walaupun adalah beberapa ketika saya pergi kerja dekat kedai kitab, sebabnya saya tak nak nyusahkan mak bapak saya.
Saya kerja kedai kitab, saya ambil duit gaji tu untuk belanja saya sendiri. Okey, jadi bukan semua waktu saya pergi niaga-niaga tu, bukan. Saya kalau saya habis je cuti je pondok, suluk. Cuti je pondok, suluk. Hatta Ramadan saya suluk. Okey, jadi nak cakapnya, oleh kerana suluk tu lama, sekarang saya jadi syekh. Yang kawan-kawan saya dulu tak nak suluk, kan tak jadi syekh. Sebab ijazah tu tak dapat. Bila suluk, kita habislah mata pelajaran. Dan kita ketika habis mata pelajaran 36 mata pelajaran tu, kita tahulah nak sampai kepada satu peringkat, dia memerlukan latihan dia memerlukan latihan yang kasar. Jadi suatu saya fikir, macam mana orang nak sampai kalau latihan tu tak ada? Yang lagi parah, kalau guru tak ada. Dia ingat dia boleh buat je dengan zikir, dengan Quran, dia ingat dia boleh buat. Guru tak ada, takkan sampai, tuan-tuan. Takkan sampai. Nabi pun ada guru. Nabi pun ada guru. Itu saya katakan. Jadi manusia dia tak pernah berfikir. Tapi kalau untuk PhD, dia fikir macam mana budak ni nak jawab besok. Aku kena tadikakan dia, aku kena sekolahkan dia sekolah rendah, aku kena sekolahkan dia sekolah menengah, aku kena masukkan dia universiti, untuk hanya nak dapat PhD tu je, ujung. Tapi untuk ikhlas, ada. Kita hantar anak pergi sekolah, tapi waktu datang masjid, ada tak kita ajak anak kita, hai anak, datang masjid, ini cerita pasal Tuhan kau, untuk kau takut, untuk kau tahu ikhlas tu apa, untuk kau begini-begini, ada ajak? Tak ada. Tapi kalau pergi vacation, mari kita bersiap-siap untuk nak pergi vacation sekian tarikh. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan nampak tak apa yang kita cuaikan? Sedangkan anak-anak tuan-tuan tu adalah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tuan-tuan tu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ajar, yang kita cuaikan. Kalau bahasa Inggeris apa? Make sense, tuan-tuan. Cuba fikirkan betul-betul, tuan-tuan. Apa yang kita dah buat dekat diri kita sebenarnya, apa yang kita dah buat dekat agama kita. Tu kronologi tu tadi, fikirkan. Okey. Jadi Nabi dah cakap tadi tentang niat. Okey, habis sampai kita kata tadi, walaupun rupa lahiriahnya itu amal itu kelihatan baik, dia kata. Amal tu menjadi buruk meskipun pada lahirnya amal itu kelihatan baik. Umpamanya orang yang mengerjakan amal baik kerana hendak menunjuk-nunjuk, ni seperti mana yang saya dah cakap tadi itulah, jadi guru ataupun jadi murid ataupun jadi apa-apa saja, tujuan dia ialah sama ada untuk mempamerkan kepada orang, mendapatkan pangkat di hati orang supaya orang puji kepada orang ramai. Nabi SAW juga telah mengingatkan kita 8.25. Okey, 8.30 saya berhenti tadi. 8.30 saya berhenti. Nabi SAW telah mengingatkan kita bahawa siapa yang membuat satu amal bakti semata-mata kerana Allah Ta'ala dan untuk menurut jejak Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala akan menjamin pahalanya dan segala amalnya itu tertuju untuk mendapat keredaannya dan masuk syurganya, di samping mendapat tempat yang hampir di sisi Nabinya. Ni kan saya cakap tadi, nampak tak? Di samping mendapat tempat yang hampir di sisi Nabinya dan menjadi orang kesayangannya, jadi orang kesayangan Allah. Dan siapa yang membuat amal bakti dengan niat selain daripada Allah, maka mintalah balasan dan ganjaran itu kepada siapa yang ia bermuka-muka dengannya. Maksudnya kalau kita nak minta, kalau kita beramal untuk manusia, besok ke akhirat Allah kata minta dekat orang tu. Yang tentu sekali orang itu tiada memiliki apa-apa untuk dirinya, apatah lagi untuk memberikannya kepada orang lain. Sama ada manfaat itu mudarat, manfaat atau mudarat, ya. Sama ada manfaat atau mudarat, mati atau hidup, dan ia tiada berkuasa pula di hari kebangkitan kelak. Dalam hal ini Nabi SAW telah mengkhususkan hijrah antara sebegitu banyak amal, ialah sebagai satu contoh yang boleh dipadankan terhadap amal-amal yang lain. Sebab hal itu telah pun jelas dan terang bagi orang-orang yang mempunyai fahaman bahawasanya maksud hadis yang tersebut itu bukan khusus untuk perkara hijrah semata-mata, malah ia berlaku atas semua perkara dalam syariat Islam. Kita tengok tuan-tuan, ya. Nabi dekat sini, Imam Al-Haddad kata, dia kata Nabi cakap pasal hijrah, dan sebenarnya semua orang pun umum mengetahui, semua orang pun secara umum mengetahui bahawa hadis hijrah tu bukan untuk hijrah saja, untuk semua amal. Sebab memang amal tu berhijrah daripada tak tahu kepada tahu. Nampak tak hijrah? Daripada salah matlamat. Contohnya, kita matlamat kita sebabkan semua orang belajar, kita pun belajar, sampai kita tersedar, oh sekarang aku belajar kerana aku takutkan Allah. Kan hijrah? Nampak tak?
Okey, daripada dulu rasanya tak rapat dengan Rasulullah. Sekarang nampak rupanya Rasulullah bawa kita kepada ketakutan, kita pun nak jadi, kita pun mencintai Rasulullah. Kan hijrah? Okey, bila hijrah, apa Nabi cakap? Kan bila orang tu cakap, aku inni uhibbuk, dia kata, aku kasih kepada kau. Apa yang Nabi buat? Fasta'in lil faqah. Bila dia kata aku cinta kepada kau, Nabi kata fasta'in lil faqah. Fasta'in lil faqah tu apa? Fasta'in lil faqah tu maksudnya Nabi kata bersedia untuk kehilangan. Sebab bila nak Tuhan, kita akan kehilangan kawan-kawan yang nak lalai. Itu yang pertama sekali akan hilang. Sebab itulah waktu hijrah, kenapa dikaitkan dengan perkara ni? Sebab orang yang nak ikut Rasulullah terpaksa kehilangan bapa. Nampak tak? Bapa dia tak nak masuk Islam. Terpaksa kehilangan bapa, terpaksa kehilangan harta. Dia kan ada harta kat Mekah. Bila hijrah, harta dia semua tinggal kat Mekah. Yang jadi perang Badar sebab apa? Sebab harta yang tertinggal dekat Mekah dicuri oleh orang kafir. Jadi mereka ni yang pindah Madinah mengadu dekat Rasulullah pasal harta yang mereka kena curi. Tu tak apalah, kita tak nak cerita. Tapi nak cakapnya, mereka tu berpisah. Nampak tak kehilangan? Nabi kata, fasta'in lil faqah. Kalau nak ikut aku, bersedia untuk kehilangan. Hilang kawan, hilang harta, hilang job. Kalau zaman sekarang ni kita hilang pekerjaan. Sebab bila kita nak jaga harta kita tu jangan ada benda haram, hilang job. Nampak tak? Ataupun bila pekerjaan tu dia kata tak bagi pergi sembang Jumaat, tuan-tuan pun lawan, kesudahannya tuan-tuan pun kena buang. Nampak tak? Sebab apa? Sebab nakkan Rasulullah. Fasta'in lil faqah. Jadi kehilangan-kehilangan ni dia sama dengan hijrah. Itu sebabnya hadis ni dibawa dalam masalah ni, masalah orang yang nak serius menuju kepada Allah, sebab dia sebenarnya hijrah. Daripada dia dapat dorongan tempoh hari, dekat depan dia kata, dia dapat dorongan, dia ketuk, jadi sebenarnya dia sedang hijrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okay, nanti baru kita masuk lagi akan datang kepada orang yang memang suka membuat bakti. Sebenarnya elok baca sampai habis sikit ni. Tak apalah, kita berhenti takat ni dulu. Okay, lagi akan datang kita palangkan situ ya. Dah baca ke sampai syariat Islam tadi? Belum ya? Dekat mana? Dalam hal ini, betul? Syariat Islam tadi dah baca dah? Okey, palangkan kat situ. Okey, palangkan dekat situ. Tuliskan tarikh, tuliskan tamat. Mungkin sebab tuan-tuan ada satu kitab, mungkin kena tulis ni kot surau. Ni surau apa? Surau Mukarramah. Surau Mukarramah nak tulis apa AU2. Tulis AU2, ringkas AU2. Yang Furqan tuan-tuan tulis apa? Furqan. Okey. Okey, tulis tarikh, tulis palang, tulis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu Fuad tak ada dah soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'adad al-jibala subhana wa tarukunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimna ya Allah bil fahmi wa rizqna al-ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini surau, diberi berkat kepada isi ini surau, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah qaryah kepada ini surau, dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas ampunan kepadanya, diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas ampunan kepadanya, diberi berkat juga kepada Al-Habib Bakar Masyhur, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki, diberikan luas kesihatan kepadanya, diberi berkat juga kepada Syekh Aman Bukhari, diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Al-Kaf, diberikan luas kesihatan kepadanya, dirinya dan keluarganya, dan diberi berkat juga kepada semua, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana-mana yang susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa la'afu ala itali. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.